Saya cadangkan satu plan panjang di sini. Start daripada awal pagi saja. Checklist. Ramadan kali ini kita akan follow benda ni. 20 checklist ni kita akan follow. Apa dia? Start dengan kita akan make sure kita bangun untuk sahur. Satu. Kalau 30 hari puasa Ramadan, 30 malam kita akan bangun sahur. Walaupun kita rasa kita kuat, tanpa makan sahur kita boleh puasa, kita kena bangkit sahur. Pasal apa? Pasal Nabi kata inna fis sahur barakah. Nabi kata pada sahur itu ada barakah. Jangan tak bangun. Walau macam mana sekalipun, bangkit juga. Minum air segelas pun minum. Sahur kena bangkit. Pasal kita nak barakah yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ni fokus. 5 pagi kita akan bangkit. Dan kita bangkit yang kedua kita buat apa? Kita tahajud dulu. Bangkit saja pukul 5 dengan bini kita, dua-dua orang sekali. Masuk pencung, gosok gigi, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat dulu. Lepas itu turun pergi dapur, makan sahur. 2. Sahur, tahajud. 3. Bila masuk waktu subuh, qabliyah subuh. Jangan miss dalam 30 hari Ramadan. Pasal apa? Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. 4. Solat subuh berjemaah. Nak cantik masjid. Ada hari apa? Semayang di rumah berjemaah dengan anak bini. Terbaik masjid. 4. Yang kelima, lepas subuh tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, Quran akan baca 4 muka surat. Tak mau dah duduk abang kata nak baca Quran apa tak mau. Kita kena fokus. Lepas sembahyang subuh 4 muka surat nak baca. Yang keenam, masuk waktu duha pukul 8, masuk waktu duha sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Oh ustaz, saya pergi office, di office cari juga sikit masa. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Jangan tinggal sepanjang bulan Ramadan. Yang ketujuh, masuk zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Jangan tinggal. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ni kita boleh buat 2, Ramadan buat 4. Qabliyah zuhur 4. Pasal apa? Pasal Nabi kata siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan api neraka sama badan dia. Oi, tak mau ke tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-8, solat zuhur. Solat zuhur berjamaah. Solat zuhur berjamaah. Yang ke-9, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ramadan tuan-tuan, kalau tak boleh buat bulan lain pun, Ramadan takkan tak boleh. Bukan kalau nak pergi lunch, bukan kalau nak pergi hatok kedai mana nak makan, tak lah. Kita duduk ada di pejabat jo je, semayang 4 rakaat ba'diyah zuhur. Lepas semayang ba'diyah zuhur, baca Quran 4 muka surat. Lah ni tuan-tuan, dalam handphone ada Quran. Tak kena pergi ambil masa Quran buka baca tak. Dalam handphone ada. Ambil masa. Kok mana pun lepas zuhur 4 muka surat. Asar. Sebelum asar, qabliyah asar 2 rakaat. Lepas itu asar berjemaah. Lepas asar 4 muka surat. Quran 4 muka surat. Kalau sekiranya kita rasa lepas maghrib sekali lagi kita tak ada nak baca Quran, lepas asar 8 muka surat. Kan sekali lagi maghrib dia kalut. Buka puasa, menu buka puasa ni pun boleh tahan. Lepas tu, lepas daripada buka puasa, lepas sembahyang maghrib dengan nak pergi insya, dengan nak pergi masjid, dengan nak tarawih, tak ada nak baca Quran masa tu tak ada. Lepas asar kita double 4 jadi 8 muka surat. Ni kena plan baru kita tahu hak kita nak buat, kita nampak plan yang kita nak buat tu. Kena macam tu. Lepas tu yang ke-14 buka puasa on time. Yang ni tak biar abang lah, semua orang buka puasa on time. Semayang saja yang tak boleh nak on time. Buka puasa insya-Allah ustaz, saya yang ni saya dah berapa tahun dah yang ni saya memang cantik. Semua orang pun cantik yang tu. Buka puasa on time. Ada yang nak dilampat ni apa? Orang perempuan.
Buka puasa dia baru duduk bancuh ni apa ayak dah sekali baru tak buah apa lagi dalam mulut. Makan dulu. Bunyi aja azan, ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, ngap dulu. Buka puasa on time. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang ke-15 salat maghrib berjemaah. Yang ke-16 ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ni list. Yang ke-17 salat Isyak. Kita dah duduk dalam masjid dah, salat Isyak. Lepas habis Isyak nak sembahyang tarawih, ba'diyah Isyak 2 rakaat. Jangan lupa ba'diyah Isyak 2 rakaat. Yang ke-19 sembahyang tarawih. Ikut ikhlas. Yang ni tu saya bergaduh, tu saya bertengkar. Ikut ikhlas. Kita ikhlas 8, buat 8. Cukup. Itu aku ikhlas. Kita ikhlas 20, buat 20. Tak apa. Ikut ikhlas. Jangan kerana tu, jangan kerana ni, tak mah. Kita ikhlas berapa? Kita tahu diri kita, kita tahu hati kita. Kita ikhlas takat tu je. Pasal apa esok nak kerja dengan nak apa? Sat lagi aku lepas tarawih nak baca Quran lagi 4 muka surat lagi, aku takat 8 dah. Masya-Allah, hang ikhlas 8, Allah nilai keikhlasan hang. Jalan. Oh, saya ni umur dah main 60 dah, selama ni pun kadang-kadang buat, kadang tak buat. Saya nak buat 20. Masya-Allah, hang ikhlas 20. Jalan 20. Habis sembahyang tarawih 8 atau 20 rakaat, ikut ikhlas hati kita, Quran lagi 4 muka surat. So total Quran dah jadi berapa? Subuh tadi 4 muka surat, Zuhur 4 muka surat, Asar 4 atau 8. Pasal kita takut lepas maghrib tak baca, katalah kita ambil 8. 4 8 16. Lepas tarawih kita buat 4. 16 4 jadi berapa? 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat Quran Rasam Osmani yang kita daripada Mekah Madinah kulit hijau tu, 20 muka surat 1 juzuk. 20 muka surat 1 juzuk. Tuan-tuan, kita plan benda ni dan kita ikut plan tu. Kita ikut plan tu. Insya-Allah hari 30 Ramadan kita khatam satu Quran. Kalau kita tak ada plan macam ni, kita ikut hari ni rasa larat baca lebih, tak tahu sampai 30 tak ada khatam juga. Jadi bagi ada teratur benda ni. Habis tarawih 4 muka surat lagi, alhamdulillah khatam juzuk 1. Esok pula nak sambung juzuk yang kedua. Tuan-tuan, pagi esok dia balik ke had nombor 1 balik. Bangun untuk sahur, mulakan dengan tahajud dulu. Dia repeat balik sampai 20. Insya-Allah kalau kita buat yang tu, cantik Ramadan kita tahun ni. Cantik. Selain daripada tu apa dia? Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota-anggota badan, tak usah buat benda-benda nak jadi kurang pahala puasa. Tu sah. Sebulan ni kita jaga kuat sikit. Lain daripada tu, satu kita ambil apa? Tiap-tiap hari kita sedekah RM1 atau RM5. Kalau RM1, sebulan Ramadan RM30 kita sedekah. Kalau RM5, RM150. Untuk sebulan Ramadan kita punya infak RM150. Itu dah cukup baik tuan-tuan. Bila di-convert RM150 itu kepada pahala akhirat esok, Allahu Akbar tuan-tuan. Tepuk dahi kita ni. Kita kata silap aku bagi RM5, patut aku bagi RM10, patut aku bagi RM50. Pasal apa? Bila tengok dia punya conversion tu, dia convert RM5 kita tu dengan hak Allah ganti kat kita di akhirat esok. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah Tuhan Maha Kaya. Jangan ada satu hari pun dalam Ramadan yang kita tak ada infak. Paling-paling pun masjid punya tabung blok kita buat RM5. Hari ni balik pangkah kalender kuda. Aku dah derma dah, aku dah infak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan itu kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada beza dengan Ramadan kita yang lepas-lepas.